Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li yassirni wa yassir li amri yang qawli amma ba'd. Saya Muhammad Masibul Syaimin dari kelas 6 Universiti Sains Malaya. Saya masih layak menjadi ahli jawatankuasa tinggi pengawas kerana saya ingin memupuk sifat tanggungjawab, berdisiplin dan saya ingin mencabar diri saya dalam membantu guru-guru dan rakan-rakan. Yang kedua, saya juga ingin memupuk tanggungjawab sebagai pemimpin, berdisiplin, berpimpin dan juga memupuk sifat berdisiplin. Yang ketiga, saya juga ingin membantu rakan-rakan supaya di dalam dirinya ada sifat berdisiplin, bertanggungjawab sebagai murid. Ini beberapa contoh kejayaan saya ketika saya yang 4 dan 5. Ketika saya yang 4, saya mendapatkan tempat ketiga di KAFA dan mendapat tempat ketiga di KAFA. Saya juga pernah memasuki kata Quran kata saya jadi 5. Saya mendapatkan tempat ke-10 di sekolah dan mendapatkan 7A 2B di saat IBKK sekolah KAFA. Harapan saya ketika saya dipilih menjadi ahli jawatankuasa tinggi pengawas, saya akan menjalankan tugas saya sebagai ahli jawatankuasa tinggi pengawas dengan baik dan berdisiplin. Sekian, terima kasih. Baik, sama-sama. Mas, apa maksud menjadi seorang murid yang berdisiplin? Menjaga adab dan sopan santun. Jaga adab dan sopan santun. Jika awak dilantik, apa satu perkara yang ingin awak ubah di sekolah ni? Mengubah murid menjadi baik dan berdisiplin ketika guru mengajar di depan. Ketika guru mengajar di depan. Kalau awak diberi tugas menguruskan murid semasa perhimpunan, tetapi mereka tidak dengar arahan, apa tindakan awak? Menegur dan menulis nama dan diberikan kepada guru untuk mengambil tindakan yang seterusnya. Baik. Kalau bayangkan awak lalu di tandas dan terdengar dua murid bergaduh, apa yang awak akan lakukan? Menulis nama dan diberikan kepada guru untuk diberikan tindakan seterusnya dan saya akan menegur mereka. Soalanlah, apakah cita-cita awak dan kenapa awak pilih cita-cita itu? Saya ingin menjadi pilot kerana saya ingin membawa orang ke destinasi mereka yang tuju. Mereka tuju. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.